hari ini kita dah berjaya untuk majlis penutupan dan penyampaian sijil belia komuniti filem dan belia kreatif. Secara umumnya adalah objektif bengkel ini adalah untuk kita meningkatkan tahap kemahiran dan pengetahuan belia serta komuniti dalam bidang filem dan kandungan kreatif. So 10 orang yang akan dapat 300. Di sini juga tentang pembangunan belia. Okey, tak semestinya pembangunan belia ni kita bawa kepada sesuatu, membawa isu dalam video tu supaya isu 6 Teras Madani dapat dihebohkan. 6 Teras Madani di mana pada akhir bengkel itu semua peserta itu diwajibkan untuk menghasilkan satu produk yang mana berkait dengan Teras Madani, dan di sini kita boleh nampak pemahaman belia itu sendiri tentang apa itu Teras Madani. Itu yang saya nampak fokusnya yang orang kata berlainan dengan bengkel-bengkel yang sebelum ini. Dan paling penting sekali ialah untuk mencungkil idea kreatif mereka, kerana kita tahu dalam suasana sekarang ni warga belia kita dedah dengan dunia digital, dunia media sosial dan sebagainya. Dan sekali lagi saya harap Finas terus berusaha untuk mengadakan bengkel sebegini, bukan hanya di Kuching tetapi juga di zon-zon lain. Dan saya harap banyak cerita yang boleh kita paparkan yang mempamerkan perkara-perkara yang positif tentang kerohanian, tentang kasih sayang, dan paling penting saya rasa ialah unsur-unsur kemanusiaan dalam hasil penciptaan mereka. Aku gagal, faham tak? Gagal! Macam semua benda yang aku buat kat dunia ni, semua gagal. Harapan saya untuk Finas, untuk bengkel-bengkel macam ni, saya rasa saya nak bengkel ni dibuat lagi sekali, tapi lagi panjang. sebab kita kesutukan masa kan, so ada details-details yang tak dapat di cover. So saya nak belajar benda tu, dan kalau Finas dapat buat lagi bengkel macam ni dan panjang lagi kan masa bengkel ni, it's gonna be better.